pada pandangan saya lah, game petang ni satu perlawanan yang agak sukar jugalah, sebab Penang dia bermain secara low block juga, mid block juga, and then kita cuba sedaya upaya untuk memecahkan dia orang punya structure tu, and then kita melepaskan gol-gol yang bagi saya mudah lah, and then second half kita cuba bangkit, and then kita dapat few chance yang kita patut jadikan gol. Tapi overall saya sangat-sangat berpuas hati dengan usaha pemain-pemain Selangor Belia pada tahun ini, yang saya anggap player-player ni jika diberi peluang lagi bakal menyinar di bola sepak Malaysia lah, insyaAllah. Of course kita banyak benda yang kita akan buat selepas off season ni. Kita akan more to individual punya development program. Banyak benda-benda yang kita akan perbaiki, terutamanya dari segi saya nampak ada high level decision making lah, and then kita akan juga usaha juga off season ni untuk membaiki physical mereka, sebab kita dah tak ada perlawanan, so mungkin this time is good time untuk develop dia punya physical.